Negara Bashirah, TV Sanggar, TV PSS, SK Langgar. Hari ini telah berlangsung kejohanan merentas desa peringkat Sekolah Kebangsaan Langgar. Jom ikuti paparan seterusnya. Apakah usaha anda untuk mencapai kedudukan ini? Saya bersenam, makan makanan seimbang dan tidur secukupnya. Terima kasih. Apakah persediaan awak sebelum kejohanan? Saya main bola dan saya exercise dan saya makan. Terima kasih.
Apakah pandangan cikgu pada tentang kejohanan pada hari ini? Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terlebih dulu cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru jawatankuasa yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, dan khususnya kepada semua murid yang menjayakan program kita pada hari ini, iaitu Merentas Desa SK Langgar bagi sesi 2025. Hari ini cikgu rasa cukup gembira kerana cikgu lihat semua bekerjasama dan semua murid-murid begitu gembira, dan kita telah berjaya melaksanakan program tersebut dengan jayanya dan tidak ada perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Dan pada hari ini juga kita telah dapat melihat beberapa atlet yang telah berjaya, dan mereka itu akan kita pilih untuk mewakili sekolah ke peringkat zon ataupun KIT di peringkat Kota Baru nanti. Dan saya harap mereka telah berjaya itu menjalani latihan untuk menaikkan nama SK Langgar di peringkat daerah nanti. Sekali lagi cikgu ucap ribuan terima kasih kepada semua di atas kerjasama dan komitmen yang ditunjukkan, di atas disiplin yang cukup tinggi anak-anak didik SK Langgar dalam menjayakan program Merentas Desa pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Aktiviti Merentas Desa sangat baik untuk perkembangan murid. Demikianlah paparan episod kali